Allah buat bangsa ni ada tanah. Kaum dia ada tanah dia. Siam duduk di Thailand, Vietnam duduk di Kemboja, duduk di Vietnam, Kampuchea duduk di Kemboja, Cina duduk Cina, India duduk di India. Kita jangan alpa, jangan lalai, jangan asyik main game, jangan asyik dekat tayar motor, jangan asyik jadi buang, jangan jadi baruah DAP. Takut tanah ni satu hari nanti kita tak tahu tanah ni siapa punya. Dulu nama ni tanah Melayu, ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu tahun 48. Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malaya Union tahun 46. Bersetujulah Raja-Raja Melayu kongsi kuasa tubuh satu kerajaan di peringkat persekutuan untuk menghadapi ancaman komunis dan membina satu jati diri bangsa untuk mengisytiharkan tanah Melayu ni tanah yang merdeka. Sebab itu tubuh Persekutuan Tanah Melayu. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Ni orang tak sebut dah tanah ni tanah Melayu. Orang nak sebut bahasa Melayu, orang tak mau. Dia sebut bahasa Malaysia. Bahasa kita ni bahasa Melayu. Tanah ni tanah Melayu. Bangsa kita bangsa Melayu. Yang DAP nak buat Malaysia. Tak ada bangsa, semua bangsa Malaysia. Itu tujuan DAP. Kena sedar benda ni. Tak sedar 10 tahun lagi tak tahulah siapa Melayu, siapa bangsa lain. Sesuatu dibuat, kena dibuat sekarang. Formula lain tak ada. Kena berpadu. PAS dan UMNO. Jangan pecahlah. Jangan fikir temuluk kita. Jangan fikir kelompok kita. Fikir bangsa dan agama kita. Boleh dia berkata tak boleh cakap tentang bangsa saya kena tangkap. 3 hal. Kalau apa-apa hang 3 hal. Boleh aku cakap pasal bangsa aku, hampa kata 3 hal. Hampa cakap pasal bangsa hampa dalam bahasa apa yang aku tak faham, bukan 3 hal. Mereka lebih racing daripada kita. Mereka lebih tajam sifat perkauman daripada kita. Tapi kita yang asyik kena marah. Pasal apa? Pemimpin negara ni asyik marah orang Melayu. Cakap pasal bangsa Melayu. Pasal apa? Kaum lain semua cakap pasal bangsa dia, tak kena marah. Pasal dia berkata hak minoriti. Kita majoriti tak boleh cakap. Pasal diskriminasi. Belah bapa apa? Orang yang risau, orang yang susah hati, bila kita menaikkan semangat bangsa kita untuk bersatu padu adalah Pakatan Harapan. Pasal mereka adalah satu gabungan orang-orang pragmatisme yang semua boleh apa pun tak apa, kok mana pun tak apa. Asal aku jadi Perdana Menteri, aku jadi Menteri. Pragmatisme, kok mana pun boleh. Semua kaum sayang bangsa dia. Beza kita dengan kaum lain, kita sayang bangsa kita, tapi kita boleh bertoleransi, bertolak ansur, menerima kaum lain hidup bersama dengan kita di tanah nenek moyang kita. Melayulah bangsa paling bertoleransi, paling beradab, paling lemah lembut di dunia ini. Maka bangsa lain kena hormatilah kelembutan kita. Hampa jangan melampau macam DAP tu. Semua hai hampa nak cucuk, semua hai hampa nak campur. Sampai undang-undang Islam pun hampa nak masuk dalam tu juga. Nak bubai undang-undang Islam. Pola bapa hang. Tak boleh. Ada red line. Ada garis yang tak boleh dilangkah. Mungkin kerana dia tahu kita ni lembut, dia langkah lain. Kita pula pecah belah. Betul asyik dia tikam hang aku. Dia langkah main kita tak sedar. Itulah akibatnya. Tuan-tuan sekalian, bermula di Johor, sekarang di Negeri Sembilan, lepas ni di Melaka. Bersatu padu. Jangan berpecah belah. Jangan utamakan kelompok kita. Jangan berkira sangat. Tengok dulu bangsa dan agama kita. Selamat satu generasi akan datang akan kenang nenek moyang sebagai orang yang ada kesedaran meninggalkan tanah leluhur untuk mereka besarkan anak dan keturunan mereka pula di tanah ini. Lepas 9 ni tuan-tuan, kita nak pergi ke Melaka. Lepas Melaka kita nak pergi Putrajaya. Tu Habibullah 8 kita menang. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.